Dalam rakaman ini, saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan 3 kaedah iaitu kaedah unitary, kaedah kadaran dan kaedah darat silang untuk menjawab soalan ini. So, kadar penggunaan bahan api bagi Proton Saga model yang terbaru 2026 adalah 4.9 liter kepada 100 km. Jika Sami hendak mengisi petrol untuk satu perjalanan dari Seremban ke Pulau Pinang, jarak yang perlu dilalui adalah 427 km. Berapakah jumlah petrol dalam ringgit Malaysia yang perlu diisi? Jadi harga subsidi RON 95 adalah RM1.99 per liter. Untuk menjawab soalan ini, saya perlu menentukan kadar bagi setiap liter petrol berapa jauhkah kereta itu boleh berjalan. Okey. Jadi kaedah yang pertama kita akan gunakan kaedah unitary kaedah unitary. Jadi menggunakan kaedah unitary ini sebenarnya saya hendak menentukan apakah nilai satu bahagian. Jadi maklumat yang diberikan ialah bagi 100 km petrol yang digunakan adalah 4.9 liter. 4.9 liter. Jadi untuk 1 liter ia adalah 100 bahagi 4.9 which is 20.41 kilometer. Ini adalah dibetulkan kepada dua tempat perpuluhan. Jadi bagi jarak dari Seremban ke Penang which is 427 km bagi 427 km, jumlah petrol yang diperlukan adalah 427 km bahagi dengan 20.41 kerana 20.41 adalah jarak yang boleh dilalui oleh kereta tu bagi 1 liter petrol. Jadi untuk 427 kita perlu tahu berapa unit dalam liter. Jadi kalau saya bahagikan, saya akan dapat 20.92 liter. Jadi saya perlukan 20 atau Sami memerlukan 20.92 liter petrol untuk perjalanannya dari Seremban ke Pulau Pinang. Kaedah yang kedua adalah kaedah kadaran. Kadaran bermaksud kita perlu mengungkapkan satu kadar yang baru tetapi setara dengan kadar yang asal. Jadi kadar yang asal adalah bagi setiap 100 km petrol yang diperlukan adalah 4.9 liter. Jadi untuk 427 km berapakah petrol yang diperlukan? Jadi kita lihat apakah kadar perubahan dia. Faktor perubahan dia adalah darab dengan 4.27. Jadi saya akan gunakan faktor yang serupa dan darab 4.27 dan saya akan dapat 20.92 liter. Dibetulkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey, jadi yang ini kita menggunakan kaedah kadaran. Jadi 100 km kepada 4.9 liter adalah berkadaran dengan 427 km bagi 20.92 liter. Jadi untuk membuktikan ini kita ambil 100 kita bahagi dengan 4.9 kita akan dapat 20.41. Okey, 20.41. Okey. Jadi 427 bahagi dengan 20.92 saya dapat nilai yang sama 20.41 telah diperbetulkan kepada dua tempat perpuluhan. Jadi 100 km kepada 4.9 liter adalah berkadaran dengan 427 km per 20.92 liter. Okey, itu adalah menggunakan kaedah kadaran. Yang ketiga adalah kaedah darab silang. Kaedah darab silang adalah salah satu kaedah yang paling
mudah. Jadi hanya kita perlu tulis satu persamaan. 100 kilometer bagi 4.9 liter adalah sama dengan 427 kilometer bagi berapa liter. Okey. Darab silang, kita darab silang dan kita dapat 100x adalah sama dengan 427 darab dengan 4.9, kita akan dapat 2092.30. Jadi X adalah bersamaan dengan 2092.30 bagi dengan 100. Kita dapat 20.92. Dibetulkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey. Tak kisah kaedah mana yang kamu gunakan. Pada akhirnya kamu akan dapat nilai yang sama, ya. 20.92, 20.92, 20.92. Tapi bagi soalan ini bukan jawapannya sebab kita perlu beritahu Sami berapakah jumlah petrol yang perlu diisi dalam RM. Jadi liter yang diperlukan adalah dia memerlukan 20.92 liter petrol untuk sampai Pulau Pinang. Harga petrol adalah bagi 1 liter adalah RM1.99. Jadi bila kamu darabkan, kamu akan dapat RM RM41 dan 63 sen. Dibetulkan kepada dua tempat perpuluhan.